Reaksi trailer Superman. Aku tak expect the first trailer of Superman untuk jadi so political, di mana kita nampak conversation di antara Lois Lane dengan Clark/Kal-El tentang tindakan dia menyelamatkan negara Boravia daripada antagonis The Hammer of Boravia. I think kita akan nampak Superman lawan Hammer of Boravia dalam Act 1 of filem ni. But yeah, it's very political, tentang seorang alien, seorang id menurut Luthor, yang beraksi luar daripada jurisdiction of a negara, jurisdiction of a police ataupun security force. So yeah, aku suka yang tema yang dibawa oleh James Gunn dalam filem ni ataupun dalam trailer ni ialah mempertikaikan siapa bagi kuasa dekat Superman untuk membuat kebaikan. Nampak yang dunia ni penuh dengan superhero, penuh dengan how do you say jadedness, dan Mamat Superman ni, Mamat Kal-El ni hanya nak melakukan kebaikan. You know, tiba-tiba dia dibendung oleh jurisdiction, oleh kau ni represent negara siapa, adakah kau the big great American threat instead of the big white hope for humanity. So ya, ini satu pertikaian yang unik, yang aku rasa komik pernah cover over the last 85 tahun of Superman punya legacy di DC Comics. Tapi dalam dunia filem, ini would be kali pertama kita akan tengok di mana manusia takut dengan Superman, manusia mempertikaikan kenapa Superman bertindak macam ni, ikut suka hati dia je, siapa yang bagi dia the right to do it. So yeah, it'll be interesting.